Panggil Donald Trump datang sini. Donald Trump support Israel. Pada pendapat abang, Perdana Menteri Malaysia buat a good job tak untuk ASEAN buat kali ni? Absolutely yes. Dia punya arrangement dari segi tutup jalan, info bagi tahu dekat rakyat sangat efektif lah. Dapat juga mengharumkan nama negara, banyak negara datang. Hopefully daripada apa yang diorang dah buat ASEAN tu, kita lebih maju, lebih yang ke arah kebaikan lah, insyaAllah. Tak kot sebab dia panggil Donald Trump datang sini. Donald Trump support Israel kan. Dia pun yang sumbangkan semua kat Israel semua. I think yes. Perdana Menteri kita doing a good job because you can see the viral about the Timor Leste one. Yeah. So I feel proud of them lah. Yalah, yang datang tu asalkan tidak memberikan sebarang tanggapan negatif ataupun impact yang menyusahkan ataupun memberikan bahaya kepada negara kita, insyaAllah so far okey je kot. Saya rasa apa yang dia buat tu bagus. Dia menunjukkan imej Malaysia, bagaimana Malaysia menerima kedatangan orang datang ke negara kita.